Nama saya Muhammad Zahisha bin Ibrahim. Saya Hmm. berasal daripada Sungai Besar, Selangor lah. Kini saya menetap di Meru Kelang. Oh, okey. Sebelum ni Ya, you kerja sebagai apa? saya bekerja di syarikat swasta dan di Shah Alam. Ah. So Uh, macam saya mana you tu? saya kenal Forever ni pada mulanya saya tengok live si apa ni Papa Berry dengan Kak Puan Rafidah Ishak lah. Pada masa tu Papa Berry dia tengah interview Puan Rafidah ni. Dia tanya, dia kata ini antara jutawan yang terkenal kata dia. Tapi saya tengok tak pernah nampak pula. Mana terkenal dia. Saya tengok dia kata influencer pun bukan influencer. Saya tahu dia nama dia kat TikTok kan, influencer apa dia ni, jual apa kan, tak jumpa. Ah, Kemudian saya kaji sedikit lagi lah, buat kerja-kerja sikit, kita stalker dia. Apa sebenarnya yang dia buat ni kan. betul? Bila saya stalker dia, rupanya dia jual barang ni kan. So dia masuk, jemput saya masuk dalam room WhatsApp lah. Hmm. Tapi saya tak masuk. Saya just jenguk-jenguk, tengok dalam masa 4 bulan, 3 bulan macam tu lah baru saya join. Sebab sebelum ni saya kan dah pernah masuk Uptrend, pernah masuk IO kan. Jadi untuk langkah berjaga-jaga dalam menceburi benda perniagaan tu kena lebih berhati-hati lah Hmm. Betul. kan. Jadi pada saya setelah saya perhatikan tu dan buat kerja sedikit 3 bulan 4 bulan tu baru saya yakin lah untuk nak join bisnes ni lah kan. Hmm. Sebab masa dalam room tu saya tengok Kak Pidah ni asyik apa macam welcome orang je. Tahniah, tahniah, tahniah. Apa benda tahniah, tahniah ni. Banyak sangat orang tahniah, tahniah ni. Sudah senang sangat pula dia punya kerja dia ni kan. Kan? Ah. Kita tanya apa benda plan marketing ni sampai senang betul dia masuk orang. Ah. Masuk kejap tanya, kejap tanya. Apa benda ni dia punya hal ni. Lepas tu bila saya dah fikir-fikir, ini saya kena cuba, kena tengok. Kena Hmm. tengok. Apa benda dia buat ni. Jadi saya kata, yalah saya nak join. Mulai kat Hmm. kadang-kadang perkenalan tu melalui online lah. Bukan secara muka. Faham. Lepas tu apa gerak kerja you buat dalam Business Forever untuk capai supervisor? Dalam gerak kerja saya sebenarnya saya lebih kepada saya simpulkan kat sini 3P 5CC lah maksudnya kat Hmm. situ. 3P tu maksudnya saya pantau PC-PC saya, preferred customer saya. Saya pantau mereka apa dia orang beli, apa dia orang nak kan. Saya layan, lepas tu saya pujuk rayu mereka kan. Hmm. Pujuk rayu mereka supaya cuba produk ni. Pada mulanya memang agak susah lah kan. Betul? Jadi bila kita pujuk rayu, kita pantau dia, baru kita punch dia dan dapat kita 5cc. Sebab Ah, formula 3P 5cc. faham. So you consistent buat ini 3P dengan 5cc lah. Ya, ya, ya. And then I terima, I ada dapati you buat banyak banyak carta macam ni kan? Ya, ya. Memang saya Boleh share akan sikit tak? catat saya punya apa ni setiap apa yang saya punya apa apa gerak kerja saya lah, macam contoh Hmm. kata yang kita nak tahu apa ni apa langkah seterusnya untuk kita lakukan. Maksudnya macam tu lah kan. Hmm. So macam saya setiap PC saya akan klasifikasikan dia kepada 3 minggu, Hmm. 70 hari, 210 hari. Okay. Dalam masa tempoh 3 minggu tu dia ni mesti VIP. Tak dapat masa 3 minggu, dapat 70 hari tu pun dia mesti VIP. Tak dapat masa Hmm. 70 hari tu dia mesti 210 hari tu dia mesti VIP. Hmm. You akan keep on follow up dengan mereka lah. Yes. Sebab tu saya ambil formula tadi tu 3P 5cc. So you keep in touch. Apa you biasa share dengan mereka? Biasaannya saya sentiasa sediakan antara testimoni-testimoni yang baru lah. Macam Oh. orang kena gaut, orang kena biji manis kan. Hmm. Hari ni So, saya biasa berbeza testimoni. Hari ni saya buat untuk ABG, besok saya buat untuk madu, besok hmm. saya buat untuk Bipolen. Mana sentiasa ada benda baru Faham. dalam produk untuk saya perkenalkan. Supaya mereka keep fresh kan. Ada barang baru boleh tengok Betul. macam ni kan. Kemudian dah habis sampai hujung tu saya patah balik pada ABG. Betul-betul. Mana circle tu sentiasa berpusing benda yang sama. Hmm. Ah, So dengan konsisten macam ini, bulan lepas bantu you capai berapa VIP ke atau member? Saya baru mencapai supervisor sebenarnya. Jadi bonus untuk supervisor saya belum dapat apa-apa benefit lagi lah sebab saya capai VIP 30 hari bulan 4. Sebelum-sebelum ni adalah income saya dalam masa saya VIP lah pada masa tu. So First bulan, income saya yang saya tahu ni adalah sebanyak dalam 50 lebih sajalah income saya okay. pada Lepas masa tu tu. bulan 3 kan you tunjuk statement 600 lebih kan you punya income. Jadi bulan 3 tu sebab bulan pertama tu saya sekadar cuba-cuba. Saya Hmm. masuk kedua bulan 1.
just nak cuba-cuba nak tengok apa benda yang akan berlaku kalau saya buat begini. Tengok dia punya plan kan. Jadi bila RM59 dia biasa dia, tak ada apa yang menariknya Forever Living ni. Sama Kan? je macam buku lain. Kan? So, bulan kedua saya dah mula masuk VIP. Kat situlah saya mula nampak bahawasanya orang yang pertama VIP adalah Puan Rohaya binti Pairan. Dia adalah orang yang pertama saya close dia kan. Kalau dia ada masuk dalam ni, tahniah lah saya ucapkan. Anda orang yang betul. Tahniah. Welcome on board lah. Kan, dia terpengaruh dengan saya kan. Umpamanya dia kena sihir lah dengan saya pada masa tu. Lepas tu bila saya dah masukkan dia sebagai VIP, kemudian ada kawan yang lain tengok saya sentiasa post dalam saya punya status. Jadi apa benda yang dia minum, sebab saya di Jesa dulu, saya pengidap gout, saya pengidap buah pinggang stage 2, saya pengidap thyroid. Jadi saya beli produk VIP sebanyak 1,600 tu, semua produk tu saya makan. Bila saya makan, saya mencuba segala-galanya. Jadi saya punya gout tu dah macam dah gone. Faham. Saya punya darah, saya punya kolesterol pun dah menurun. Pada waktu tu kebetulan awal sebelum saya mulakan Forever Living makan produk AVG ni, saya ada ambil darah full medical check up di klinik. Setelah itu saya minum selama bukan dalam 2 bulan, tak sampai 2 bulan, saya pergi balik semula ke klinik. Dia kata, you punya buah pinggang you dah macam dah okey, dia kata. You punya thyroid pun dah turun, dia cakap. Mana ada sangat banyak penurunan di situ. Betul. Jadi doktor tanya, you makan apa? Mula takut nak cakap kita makan produk Forever Living sebab takut marah. Kan? Betul. Adalah doktor, saya makan ada sikit lah, tak tahulah benda itu ke atau bukan. Yelah produk apa je. Saya makan aloe vera, doktor. Bagus produk ni, dia cakap. Doktor pun kata bagus. Habis tu doktor terus naik ya. Dia kata dia nak recommend dengan dia punya nenek dia. Nenek dia sakit lutut, dia cakap. Betul, doktor bagi ubat hospital je lah, tak payah bagi Forever Living, dia cakap. Tak boleh lah, dia cakap kan. Situlah bermulanya saya nampak Forever Living ni membantu dan boleh buat duit. Faham. Doktor pun perlu supplement, betul tak? Saya kata, pergi bagi dia ubat klinik je lah doktor, tak payah bagi Forever Living. You kan doktor, you lagi tahu kan. That's why dengan usaha kan, Jason dapat terima you punya statement yang terbaru bulan April sudah sampai 1,007 Betul mengejutkan saya lah. Sebab saya memang tak expect pun saya akan dapat sebanyak itu selama saya dalam Forever Living ni, bukan dalam 4 bulan lah. Saya tak menyangka yang saya akan dapat banyak tu. Sebab saya sisi ni memang tak pandai kira, Jason, terus terang cakap. Saya memang tak tahu berapa bilangan saya. Tahu saya tanya saya punya leader, Kak Bidang, betul ke saya dapat banyak ni? Tanya kan. Kata betul lah ni, dia kata kan. Betul. Terus saya amat bersyukur lah. Jadi kat sini saya nampak bahawasanya bulan pertama saya rasa macam biasa-biasa. Bulan kedua nampak ada sedikit peningkatan. Bulan ketiga saya rasa saya perlu meningkatkan lagi saya punya fokus saya. Kan. Bulan 6 saya kena maintain. Bulan 7 saya kena konsisten. Betul. Bulan 9 saya kena terus grab apa yang saya nak. Saya punya target dalam Forever Living ni, saya target bukan dalam setahun atau 2 tahun lah untuk saya mencapai mungkin manager dalam masa 10 tahun ataupun 2 tahun. Kalau dapat lagi cepat tu lagi bagus lah. Cuma target saya tak terlalu tinggi sebab takut terlalu tinggi saya nampak benda tu macam satu kesukaran daripada saya untuk mencapai. Jadi saya ambil yang atas dulu supaya saya dapat ada dekat dah. Saya ambil yang begitulah. Step by step lah kita kata. Betul. Every time you capai, new target lagi, betul. Macam kita menaiki tangga kan. Alah, satu step lagi. Macam tu. Betul. Takkan satu kali jam 100 step lah. Pingsan lah nanti. Betul. Okay, so thank you sekali lagi abang. So tanya kita semua dalam chat tanya dalam 8. Bagi abang boleh tak? Abang Zadi Semua Puan Izalin, kan Puan Baiti. Saya masuk kelas, dia orang sendiri yang banyak bagi saya ilmu lah benda-benda yang begini kan. Saya kadang masuk kelas ni benda-benda online saya tak pandai sangat, Jason. Saya lebih produk saja sebenarnya. Saya share kebaikan produk. Betul. Tapi tak apa, yang penting upline semua support dan yang penting kita nak dan kita usaha dan capai malamat sama-sama kan. Betul. Saya masuk dalam Forever Living ni, saya dah pergi yang offline ni di Negeri Sembilan. Lepas tu saya pergi yang di KL. Betul. Lepas tu baru ni di yang hari Sabtu di kelas kan. Saya tengok Kickstart. Semua pergi tu semua saya dapat hadiah. Saya macam hairan. Selama ni aku pergi mana kelas tak pernah aku dapat hadiah macam ni. Betul. Kita pun bersyukurlah team dan Forever HQ pun buat banyak hadiah. Nanti Jason, korang kena stay tune Before ending Jason akan tunjuk korang upcoming event yang banyak hadiah company sediakan. Okay? So thank you kepada Abang Zaidi. Thank you so much you punya sharing. Terima kasih semua.